Yang tak boleh simpan duit ni, boleh komen dekat bawah. Sebelum nak beli emas tu, siapa yang dah berminat nak simpan emas, tengok keadaan kewangan kita, ada tak saving 3 bulan gaji lagi. Kalau belum ada, jadikan emas sebagai dana kecemasan. Boleh menabung sikit-sikit dalam ni dan kita boleh keluarkan pegang dekat tangan, jadikan sebagai simpanan, bukan pelaburan lagi. Maksudnya bagi penyimpan emas, fokus dia bukan kepada harga. Tapi fokus penyimpan emas, fokus kepada perbanyakkan gram, perbanyakkan kepingan emas. Contohnya, ni kepingan gram emas yang kecil-kecil macam ni. Kalau kecemasan, lebih baik keluar yang kecil-kecil macam ni. Menabung sehingga dah 5 gram, keluarkan sekeping. Menabung lagi, keluarkan pula yang 1 gram ke, contohnya yang kecil-kecil macam ni. Kumpul sehingga dah ada 3 bulan gaji. Contoh gaji kita RM5,000. Pastikan sentiasa kena ada RM15,000. RM15,000 ni sebaiknya dalam bentuk cash. Yang boleh simpan cash tu, teruskan simpan. Cukup 3 bulan gaji. Lebih tu baru alih dalam bentuk emas. Yang tak boleh simpan duit ni, boleh komen dekat bawah. Sama je, saya pun memang tak boleh simpan cash. Sebab tu saya jadikan emas sebagai dana kecemasan. Kalau perlu pakai duit, jual je lagi ataupun pajak je emas saya ni. Saya dapat settlekan kecemasan, nanti waktu dapat gaji bulan depan, tambah balik tabungan.